Memang penuh juga orang kat dalam ni. Sini speed dia 343 km sejam, memang laju gila. Okay, ni view dekat luar. Korang tengok air ni nampak macam tak gegar langsung lah. Memang laju tapi very stable. So bila warga Malaysia yang berkunjung ke Indonesia mengaku senang dan terpukau menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini menjadi salah satu kebanggaan transportasi modern di Asia Tenggara. Dengan fasilitas lengkap, harga tiket yang terjangkau, serta kondisi kabin yang bersih dan nyaman, kereta ini dinilai memberikan pengalaman perjalanan yang luar biasa. Meski melaju dengan kecepatan tinggi, para penumpang menyebutkan bahwa perjalanan tetap terasa stabil, tanpa guncangan berarti, sehingga baik penumpang maupun barang bawaan tetap aman dan nyaman. Jakarta ni agak maju je. Sampai-sampai kita terus beli tiket dekat kaunter tiket. Bayar semua kena cashless, tak ada cash kat sini. So sebelum kita naik train, kita beli makanan dulu. Menu kat Subway sini lebih kurang je macam Subway kat Malaysia jugalah. So next kita orang pergi nak beratur untuk masuk ke train Wush. Masa ni hari Jumaat, ramai jugalah beratur, tapi aku rasa weekend lagi ramai lah. So kita orang naik ke atas ni untuk pergi naik ke train. Dah masuk train, kita orang lapar, kita orang pun makanlah Subway. So ini view kat dalam train tu, ramai, memang penuh juga orang kat dalam ni. Sini speed dia 343 km sejam, memang laju gila. Okay, ni view dekat luar. Korang tengok air ni nampak macam tak gegar langsung lah. Memang laju tapi very stable. So bila kita dah sampai, kita akan transit dekat Padalarang. Dari Padalarang ni kita orang akan masuk ke feeder train. Turun bawah je masuk dekat feeder train. So sebelum gerak kita ambil gambar dulu train. Semua merah. Semua serah ni. Seat yang besar. Kaki kita panjang. Jangan kaki kita panjang. Space. Okay, best. Sejuk. Baru. Dan sedap. Current speed dia sekarang nak dekat 300 km per hour. Sebab Nas rasa kenyang. Selaju gila. Tak selaju, sumpah selaju. Jalan dia jam nak ke Bandung keluar. Jam sangat nampak tu. Betul ke orang cakap kalau dah sampai Jakarta wajib pergi Bandung? Personally, I think it's a yes. So hari ni, I nak cerita dengan korang cara macam mana korang nak pergi Bandung dari Jakarta menggunakan Wush. So basically, Wush ni adalah high speed train yang mengambil masa 30 minit sahaja untuk korang sampai ke Bandung from Jakarta. So cara nak beli tiket Wush ni, basically korang pergi je website Wush and then beli return tiket dari Halim Station to Padalarang. And my return ticket only cost me around RM124. Actually, korang juga boleh pergi Bandung menaiki panoramic train, tapi I tak prefer that one sebab dia mengambil masa almost 4 hours. Tapi kalau korang nak santai-santai and nak menikmati pemandangan Bandung, then you guys should take that one. I memang prefer Wush sebab dia cepat, mudah, murah, and the best part is that tiket Wush ni boleh guna untuk korang masuk free ke tempat-tempat menarik di Bandung. So sampai sahaja di Padalarang, korang boleh ambil KA feeder untuk ke Bandung, or korang boleh just suruh supir korang untuk ambil korang di stesen Padalarang. I hope this helps. Kereta api laju ala-ala Shikazen tu pun ada. Ya, aku naik Wush bullet train daripada Bandung ke Jakarta. Aku naik daripada stesen Padalarang. Dari Bandung nak ke stesen Padalarang ni ambil masa dalam 20 minit. Hampa follow je signboard di paca ni, hampa boleh terus masuk. Ni aku tunjuk dekat hampa kalau hampa nak pergi beli tiket. Mesin tiket dia dekat belah belakang ni. Aku dah beli tiket online, tapi aku pergi kat mesin tiket ni sebab aku nak print tiket. Tapi depa abang tak payah print, nanti scan je QR code. So aku pun terus masuk, hampa kena scan bag dulu. Stesen dia luar. Hampa kena sampai setengah jam sebelum sebab tepat 30 minit sebelum depa akan buka untuk masuk. Aku ada tanya staff dia, ada limit tak berapa kilo maksimum dengan size bag tu. Dia kata sebab tengah trial, so tak ada lagi limit. Boleh bawa masuk berapa kilo pun. Hampa scan QR code kat sini, hampa masuk. Aku punya platform 2 kat belah sana. Kalau barang hampa banyak, better hampa ambil porter suruh tolong angkat barang kat hampa. Penat nak usung barang berat-berat. Aku turun je lift ni, ada beberapa staff yang akan assist hampa. Make sure hampa terus beratok dekat coach masing-masing sebab pintu hanya buka 2 minit saja tau.
Aku ambil premium economy class, harga RM150,000. Time ni ada 50% discount, so nanti harga normal dia RM300,000. Dia ada juga first class dengan business class, tapi lagi mahal lah. Aku beli dekat apps Woosh kereta cepat. Depa Indonesia cepat tu maksud dia laju. Kalau kita kelajuan, mereka panggil kecepatan. Perjalanan 30 minit sahaja, daripada 3 jam jadi 30 minit. Memang cepat weh. Kereta api dah gerak dah, tapi aku tak rasa apa pun, rasa smooth je. Kerusi dia pun selesa. Nak cakap dia punya smooth tu, aku tengok video tu dia tunjuk, mereka letak brake shielding secara menegak, tak jatuh weh. Kelajuan dia boleh pergi sampai 350 km/h. Masa dia announce dah nak sampai, aku terus tunggu depan pintu sebab aku malas nak berebut-berebut. So sampailah kita ke stesen Halim. Kita pergi naik kereta cepat di Indonesia. Nak naik kereta cepat. Ni kereta cepatnya. Nanti kita tengok kereta cepat in real life. Jadi hari keesokannya aku naik Grab dari Jos Kauter ke Halim, RM61,000. Jadi aku sampai ke Halim Station dan aku awal-awal booking dulu ya tiket ni, sebab kalau tak nanti dia habis cepat sold out. Pergi dulu lah, dekat sini ada macam boleh makan-makan sebelum berangkat ke. Ni sebelum aku pergi naik kereta cepat, aku minum-minum, pergi toilet. Toilet dia ni ada aircon je. Kemain le amaze lagi sebab bersih semua kan. Lepas tu kita pun check in. Dalam pukul 12.30 aku check in lah ke dalam kereta cepat punya terminal ni. So jom. Sekarang kita menuju ke kereta api cepat. Kereta api cepat. Dia Malaysia tak ada kereta api cepat ya. Nak coba di Jakarta. Kita kena cepat tau, tak boleh lengah-lengah. Dia tak ada masa untuk tunggu kita. Jadi kita kena cepat-cepat masuk ke gerabak-gerabak dia ni semua sebelum kita ketinggalan. Jadi jom kita tengok dalam dia macam mana. Weh, dalam dia memang nice. Aku macam rasa selama ni aku memang suka naik public transport, tapi bila aku nampak kereta cepat ni, aku rasa terpukau. Sebelum ni aku boleh naik kereta cepat ni dekat Japan je, Shinkansen. So aku akan tunjukkan berapakah kecepatan dia. 217, 315 dan akhir sekali 347. Paling laju adalah 350 km/h. Kan tujuan akhir mah ke Tegaluar ya. Aku ke Tegaluar. So jom kita keluar daripada kereta cepat. Jakarta Bandung jarak dia 30 minit sahaja. Okey, sangat-sangatlah cepat. Dan RM75 bagi aku tu sangat berbaloi sebab kau tak payah tunggu 3 jam dekat dalam kereta ataupun KAI. Lepas tu aku tersilap, patutnya aku turun dekat Padalarang, tapi aku terpergi turun dari dekat Bandung. Aku naik feeder ni percuma je. Siapa yang nak turun dekat Bandung ke apa, naik feeder ni percuma je. Akunya sesat, padahal patutnya aku harus ke Padalarang. Saya fikir kena turun kat sini. Bila sampai stesen Bandung, aku dijemput supir dari Pop Holiday. So nantikan yang seterusnya.